Assalamualaikum, selamat pagi, selamat hari Minggu ya. Ini adalah pekan hutan melintang lama ya, di ujung tepi sungai. Jadi sekarang berudara di tepi jeti ya, tempat orang bersantai-santai. Ada orang jual ikan. Ini tempat otak-otak bersantai ya. Ini sungai ya. Ada sungai berenam ya. Sungai berenam. Ada bot-bot nelayan besar, ada bot-bot nelayan kecil. Yang tidak menangkap ikan hari ini ya. Ini bot besar ya. Bot C, dan yang itu bot kecil ya. Untuk nelayan-nelayan sungai ya. Suasana agak tenang ya, relax saja, bersantai. Air pun air surut sekarang ya. Dan kalau tuan-tuan nak kemari, ada juga chalet dah, nampak tu chalet ya. Chalet Tok Karding nama dia. Tuan-tuan ada 4 biji chalet, tuan-tuan boleh sewa bersantai di sini. Harganya agak murah ya. Tak sampai RM100. Di tepinya boleh memancing ya, boleh mancing ya. Betul-betul di ujung hutan melintang ya. Jalan ujung akhir ya. Di tepi sungai berenam ya. Ya tuan-tuan, di hutan melintang ni banyak industri berasaskan marine ya, seperti fish cake dan sebagainya ya. Kilang-kilang kecil dan besar, sederhana, banyak ada di hutan melintang ini kerana daripada hasil-hasil laut dibuat produk-produk berasaskan marine ya. Ya, sesuai dengan kedudukannya di tepi sungai dan laut Selat Melaka. Di hutan melintang ini terdapat juga industri berasaskan membina dan membaiki kapal-kapal ya, bot-bot kecil ya, fiberglass dan sebagainya, bot kayu ya. Ini adalah industri pembinaan bot ya. Okey, di tepi sungai ni ya, penghujung jalan ke hutan melintang ini ada jualan ikan-ikan ya, ikan-ikan segar ya. Macam-macam jenis ikan ya. Ada tetap di sini jualannya harga murah-murah ya, kerana di tepi sungai. Harga borong ya. Ini kembung biasanya kalau di pasar RM12. Kalau di sini harganya RM8 saja. Ini ada kedai kopi ya, tempat orang lepak-lepak nak minum pagi, semua ada kat hutan melintang ni. Dan juga makan tengah hari ya. Makan tengah harinya lauk-lauknya fresh ya, ikan-ikan baru naik daripada laut ya. Masak tocu, masak sambal, masak lemak, kari, kepala ikan, kuada, daging. Jadi semua ikannya fresh-fresh ya, baru naik daripada laut. Harganya pun murah ya. Kalau untuk makan tengah hari RM5-6 je harga satu porsi nasi bersama sayur ya. Mana kita nak cari tempat lain ya. Datanglah, singgahlah ke hutan melintang Perak. Pelabuhan perikanan hutan melintang di pinggir sungai berenam ya, yang bersepadan dengan Sabak Berenam, Negeri Selangor, adalah pelabuhan perikanan yang terbesar ya, terbesar di Selat Melaka.
Banyak pelantar-pelantar ikan di sini ya. Ada sebuah bot penambang ya, daripada negeri Perak ke Selangor. Ini adalah bot sea ya, bot perikanan laut dalam ya, yang akan keluar seminggu atau 10 hari sekali akan pulang membawa hasil tangkapan. Ini adalah gudang-gudang ikan ya, bongkar turun ya, takkan tutup ya. Bongkar turun ikan ya. Ini adalah nelayan-nelayan bot kecil ya, nelayan yang pesisir yang sungai dan pesisir pantai. Akan datang ini sebuah pelabuhan laut dalam pertara antarabangsa akan dibina di pesisir Sungai Bernat ini dalam masa terdekat.